Phone ni bawah RM600 tapi ada 5G. Ya betul. Ini dia Infinix Hot 60 5G. Salah satu telefon 5G paling murah korang boleh beli sekarang. Harga dia cuma RM599 tapi bukan setakat ada 5G, specs pun boleh tahan bagus dan ada banyak ciri menarik. Okey, betul sekali, walaupun murah, ia datang dengan RAM 8GB dan storan dalaman 256GB. Cukup besar untuk segmen harga dia. Kat dalam ia gunakan chip MediaTek Dimensity 7060 5G. Dari segi prestasi dia, okey lah, nak kata smooth tu tak sangat tapi memadai untuk guna harian. Nak main Mobile Legends ke, Call of Duty Mobile ke, masih boleh. Tapi jangan expect prestasi dan kualiti tinggi lah sebab ia masih telefon bajet. Dari segi reka bentuk pula, Infinix Hot 60 5G ni gunakan sisi rata dengan panel belakang dengan kemasan frosted. Nampak agak premium juga dengan keseluruhan binaan yang tak rasa macam telefon murah. Tapi panel belakang dia masih guna plastik lah. Tapi apa yang menarik je kan, dekat bahagian kanan phone ni ada butang adaptive one tap button. Bila tekan sekali, korang boleh akses pembantu Folex Voice dikuasakan DeepSeek R1. Boleh tanya apa-apa, kawal fungsi phone, summarize maklumat dekat laman web dan banyak lagi. Kalau tekan 2 kali pula, korang boleh sesuaikan untuk lancarkan apps atau fungsi. Dan ia juga boleh berfungsi sebagai butang untuk tangkap gambar. Satu lagi ciri menarik dekat phone ni adalah Ultra Link. Dengannya korang boleh buat panggilan guna Bluetooth tanpa guna kredit ataupun internet. Tapi hanya boleh berfungsi dengan phone Infinix lain yang ada Ultra Link ni lah. Ciri ni taklah terlalu praktikal tapi adalah sebagai bonus. Yang penting, phone ni juga ada NFC. Jadi korang boleh gunakan phone ni untuk top up kad Touch 'n Go. Fingerprint pun ada dekat butang kuasa, cuma tak berapa bagus lah sebab susah detect kadang. Untuk kamera, dia ada satu je kamera yang boleh guna untuk tak gambar, iaitu sensor 50MP. Dekat depan pula, ia ada kamera 8MP. Hasil kamera dia okey je lah untuk harga ni. Warna masih nampak okey, tapi keseluruhan kualiti gambar memang nampak tak berapa sharp dan jelas. Tapi yang bagusnya, hasil portrait dia agak cantik. Boleh pisahkan background dan subjek dengan baik. Okay, dekat depan pula, ia gunakan skrin jenis IPS LCD 6.7 inci 120Hz. Tak adalah nampak sharp sebab hanya HD Plus dengan kecerahan 700 nits. Bateri pula standard je, 5200 mAh dan sokong pengecasan 18W. Menariknya untuk gaming, phone ni juga ada bypass charging. Jadi kalau korang ada bajet ketat dan nakkan telefon 5G, Infinix Hot 60 5G ni memang antara pilihan menarik. Prestasi dia okey, ada NFC, banyak ciri AI menarik dan yang penting ada 5G. Harga cuma RM599. Tapi ada juga pilihan lain macam Honor X70 5G tapi dengan storan lagi kecil, harga RM699 dan Redmi Note 50 5G yang baru lancar, harga RM729. Apa pendapat anda tentang Infinix Hot 60 5G ni? Adakah ia telefon 5G murah terbaik? Cuba komen kat bawah.